Hari ni Biko nak unbox gambar. Setahun sekali Biko akan print gambar untuk kenangan ni yang tidak boleh digantikan. So untuk gambar-gambar ni ada banyak. Biko print 500 pieces. Lepas tu ada yang family punya, ada yang Biko sendiri, ada yang kawan-kawan, dan ada juga yang customer-customer Biko. Yang ni semua gambar deliver customer. So dari bulan 1 sampai bulan 12 Biko ada print keluar. Lepas tu akan letak dalam album Biko lah untuk simpan kenangan. So untuk mana yang beli kereta sama dengan Biko, jangan segan untuk ambil gambar tau. Sebab walaupun Biko tak post dekat social media, Biko akan print out sendiri, kita letak dalam album. So lepas 5 tahun, 10 tahun kita tengok balik macam wow, kenangan ni semua. Biko tunjukkan sikit, ni gambar zaman tahun 2017. Ni kereta yang first Biko deliver. Lepas tu kereta yang nombor 2, 3, 4, 5 macam tu lah. Memang dari first Biko ada cuci gambar sampailah sekarang. Memang Biko akan cuci keluar lah setiap customer punya. Album ni dah penuh. Lepas tu ada lagi satu album yang penuh juga. So sekarang ni kita sambung kereta yang tahun lepas kita deliver. Dulu macam ni, sekarang macam ni. Dah semakin berisi. Aduh, tengok muka tu, semakin bulat.